Okey, minggu ini kita nak ke mana? Selepas buat research di internet, Tini teringin sangat nak bawa Kefli dan Kasih tengok sawah padi. Kat mana paling dekat dengan KL ya? Kuala Selangor. Meluncur 30 minit lagi, kita akan tiba di sekitar Tanjung Karang, juga terkenal sebagai Jelapang Padi Negeri Selangor. Kombinasi pantai dan sawah buat Tini merasakan this would be a great day trip for the kids. So, dah drive dekat 2 jam tapi masih lagi tak jumpa tempat tu. Macam mana? I'm kind of like dah demotivated sikit sebab I can't find the place and it's almost 5 and kita orang-orang lagi mungkin nanti dah senja, dah maghrib. So I'm just park kereta kat sebelah ni and at least adalah sawah padi yang sepatutnya kita tengok sawah padi. Kasih tahu tak Kasih punya nasi datang dari mana? Ni lah, nasi Kasih datang daripada padi. Macam inilah kita tanam padi. Padi tu dah tak ada air. Oh, yang ni yang kering punya. Nanti dia orang kena tambah air. Walaupun kami sesat dan terpaksa batalkan hasrat ke homestay Haji Dorani, sebelum pulang ke Kuala Lumpur, kami sempat singgah di sebuah pasar nelayan di Muara Marine Park, Sabak Bernam. Okay, so ni dah surveykan dia. Nak cakap fresh sangat tu rasanya macam tak. Nak cakap murah pun tak adalah juga. Tapi sebab mungkin suasana memang ramai orang kat sini dan ada jual sate, ada jual makanan-makanan yang lain. So I have beli 2 ekor ikan merah sebab kita memang suka makan ikan merah. So I'm just waiting for them to siang ikan. Ikan-ikan di sini ada yang segar, ada yang tidak. Jadi kena pandai pilih ya. Tapi ikan yang Tini pilih confirm fresh. Hai, nampaknya objektif kami hari ini tak tercapai. Tapi Tini bertekad akan kembali. Okay, memandangkan hari tu kita orang tak dapat sampai ke destinasi yang Tini dah plan. So, memang tak puas hati for the past few days. So, today I'm going to try again. I'm very determined. So, I have research dekat internet, dekat Google dan saya sudah jumpa satu lokasi baru berdekatan dengan tempat yang kita nak pergi hari tu, dekat Kuala Selangor juga. So, jomlah, nak puaskan hati juga, kita pergi hari ni. Dan melalui carian di Facebook pula, kami merancang ke sebuah resort yang baru dibuka. Okay, kita dah sampai dekat Pantai Remis and we found the cabin. Tapi cabarannya sekarang ialah hujan! Adik, hujan! Dan Kasih is in a bad mood. So we're gonna check out the place anyway. Let's go. Baru lebih kurang setahun beroperasi, The Cabin nampaknya begitu popular di kalangan warga kota. Mana tidaknya hanya sejam dari Kuala Lumpur dan banyak aktiviti yang boleh dilakukan di sini seperti berbasikal, bermain air di Pantai Remis dan yang paling best, kabin ni ada swimming pool. Inilah aktiviti terbaik untuk kids. Okay, this is the toilet. It's really compact. So, memang kalau duduk dalam bilik je taklah. Tempat tukar-tukar baju and then activities outside. Lepas tu balik tukar baju or rehat je, I think it's okay. But for me, it feels a bit claustrophobic. Kami pun ambil peluang swimming dan makan di Cafe The Cabin. Menunya simple, lebih kurang kepada masakan western. Ni bilik untuk 6 orang. Kata garden dia tadi kosong, so I'm going to check it out. Gelap sikit. So this is a lot better.
Gembira rasanya bila objektif tercapai. Kami pulang happy and fulfilled. We will come again and kali ni pasti akan bermalam di sini. Jumpa lagi.